Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa, walaupun anda sudah mencuba segala-galanya, kaedah manifestasi yang popular itu seolah-olah tidak berkesan untuk anda? Anda mengamalkan afirmasi setiap pagi. Anda membuat papan visi dengan gambar-gambar impian anda. Anda menulis hasrat anda berulang kali, tetapi realiti anda tetap sama. Anda mungkin mula berfikir, adakah semua ini karut? Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kebenaran yang mengejutkan ialah anda tidak gagal dalam manifestasi. Sebenarnya, manifestasi sentiasa berfungsi dengan sempurna untuk anda, 100% setiap masa. Masalahnya ialah ia berfungsi untuk mencerminkan siapa diri anda sebenarnya pada tahap tenaga, bukan apa yang anda katakan anda mahu. Kegagalan yang anda alami itu sebenarnya adalah bukti paling kukuh bahawa alam semesta sedang mendengar. Ia hanya tidak bertindak balas kepada kata-kata anda. Ia bertindak balas kepada frekuensi yang anda pancarkan. Ramai orang terperangkap dalam perangkap ini. Mereka cuba memaksa keinginan mereka menjadi kenyataan. Mereka menggunakan kekuatan tekad seolah-olah manifestasi adalah satu pertempuran yang perlu dimenangi. Tetapi alam semesta tidak berfungsi melalui paksaan. Ia berfungsi melalui resonance, melalui getaran. Anda boleh menjerit saya kaya 1000 kali sehari, tetapi jika sistem saraf anda bergetar dengan tenaga kebimbangan tentang wang, jika hati anda berdegup dalam ketakutan akan kekurangan, teka frekuensi mana yang lebih kuat? Mana satu yang akan dicerminkan oleh medan kuantum kembali kepada anda? Inilah kesilapan asas dalam pendekatan tradisional. Ia memberi tumpuan kepada tindakan luaran pada melakukan, bukannya pada keadaan dalaman pada menjadi. Ia mengajar anda untuk meminta dari tempat kekurangan, berharap sesuatu di luar sana akan datang dan menyelamatkan anda. Tetapi anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik siapa diri anda. Jadi, bagaimana kita mengubahnya? Jawapannya terletak pada memahami satu konsep asas. Realiti anda adalah cerminan yang sempurna dan tanpa belas kasihan terhadap keadaan dalaman anda. Jika anda merasa kurang, anda akan mendapat lebih banyak situasi yang membuatkan anda berasa kurang. Jika anda sentiasa berasa bimbang, anda akan menarik lebih banyak sebab untuk berasa bimbang. Ini bukan hukuman, ini adalah fizik. Alam semesta tidak menilai emosi anda sebagai baik atau buruk. Ia hanya membaca tanda tangan tenaga anda dan memberikan anda lebih banyak pengalaman yang sepadan dengan tenaga itu. Fikirkan diri anda sebagai sebuah stesen radio yang sangat berkuasa. Setiap fikiran, setiap perasaan, setiap kepercayaan yang tidak disedari dalam diri anda menyumbang kepada siaran yang anda hantarkan ke medan kuantum. Jika anda cuba memainkan lagu kelimpahan pada fikiran sedar anda, tetapi di latar belakang ada muzik kebimbangan dan keraguan yang dimainkan oleh minda, separa sedar anda, siaran anda akan menjadi bercelaru dan tidak jelas. Medan kuantum tidak dapat menangkap isyarat yang jelas untuk bertindak balas. Jadi apa yang berlaku, ia akan bertindak balas kepada frekuensi yang paling dominan, yang paling konsisten. Selalunya, frekuensi itu adalah emosi yang telah kita amalkan sepanjang hidup kita. Getaran yang terasa seperti rumah kepada badan kita, walaupun ia adalah rumah yang tidak selesa. Inilah sebabnya mengapa anda melihat orang yang sentiasa mengeluh tentang masalah kewangan terus-menerus menghadapi masalah kewangan, tidak kira betapa keras mereka bekerja. Ia bukan nasib malang, ia adalah resonance. Keadaan dalaman mereka telah menjadi satu magnet untuk kekurangan. Sebaliknya, anda juga melihat orang yang seolah-olah menarik peluang dengan mudah. Mereka memancarkan tenaga keyakinan dan kepercayaan, dan alam semesta memadankannya dengan pengalaman yang mengesahkan keyakinan itu. Kuncinya bukan untuk mengubah apa yang anda lakukan,
tetapi untuk mengubah frekuensi dari mana anda melakukannya. Untuk benar-benar memahami mengapa keadaan dalaman kita begitu berkuasa, kita perlu melihat lebih dalam pada apa yang mengawalnya. Sains neuro memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada kehidupan kita, termasuk pemikiran, tindakan dan emosi kita, dikendalikan oleh minda separa sedar. Hanya 5% dikawal oleh minda sedar, iaitu bahagian yang menetapkan matlamat dan membuat afirmasi. Minda separa sedar anda adalah seperti sistem operasi komputer yang berjalan di latar belakang. Ia telah diprogramkan sejak zaman kanak-kanak melalui pengalaman berulang dan emosi yang kuat. Setiap kali anda berasa tidak selamat, tidak cukup baik atau takut, ia direkodkan dalam sistem saraf anda. Dari masa ke masa, corak ini menjadi identiti anda. Anda tidak lagi hanya berasa bimbang tentang wang. Anda menjadi seorang yang bimbang tentang wang. Ini adalah identiti getaran anda. Jadi, apabila anda cuba untuk mewujudkan kelimpahan dari minda sedar 5% anda sedang berlawan dengan program 95% yang berjalan secara automatik. Ia seperti cuba memasang perisian baru pada komputer yang mempunyai virus yang kuat. Virus itu akan sentiasa menolak perubahan. Badan anda yang telah terbiasa dengan kimia emosi tertentu seperti tekanan atau keraguan akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak anda yang mengatakan, "Hey, ada sesuatu yang tidak kena. Kita tidak biasa merasa tenang dan yakin. Mari kembali kepada kebimbangan yang biasa kita rasai." Dan tanpa disedari, anda akan mensabotaj diri sendiri untuk kembali ke keadaan yang biasa. Inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar terasa begitu sukar. Anda bukan sahaja mengubah pemikiran, anda sedang mengubah suai seluruh identiti fisiologi dan neurologi anda. Anda mesti menjadi orang yang berbeza pada tahap selular. Di sinilah sains kuantum memberikan kita kunci yang paling berkuasa. Salah satu penemuan paling membingungkan dalam fizik kuantum datang dari eksperimen celah berganda. Secara ringkasnya, eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah asas realiti seperti elektron wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian, iaitu lautan potensi yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati melihatnya, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu peristiwa atau zarah yang nyata di dalam ruang dan masa. Fikirkan tentang implikasi yang mendalam ini. Realiti wujud sebagai potensi tulen sehingga kesedaran berinteraksi dengannya. Anda sebagai pemerhati secara harfiahnya sedang memilih realiti anda dari medan kemungkinan yang tidak terhingga dengan setiap saat kesedaran anda. Tetapi inilah bahagian yang paling penting, bahagian yang sering diabaikan. Kesan yang anda ada pada medan kuantum tidak ditentukan oleh apa yang anda lihat dengan mata anda, tetapi oleh siapa anda menjadi semasa anda melihat. Keadaan emosi dan getaran anda adalah arahan yang anda berikan kepada medan kuantum. Apabila anda memerhatikan realiti anda dari keadaan kekurangan, dengan perasaan ia belum ada, saya masih menunggu. Anda sedang mengarahkan medan kuantum untuk meruntuhkan lebih banyak potensi yang sepadan dengan kekurangan dan penantian. Anda secara aktif mencipta ketiadaan apa yang anda mahukan. Sebaliknya, apabila anda boleh mengubah keadaan dalaman anda terlebih dahulu, apabila anda boleh merasa perasaan kekayaan, kesyukuran atau cinta seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan, anda memerhatikan dari tempat keutuhan. Anda menghantar isyarat yang jelas dan koheren ke medan kuantum, mengarahkannya untuk meruntuhkan potensi yang sepadan dengan keutuhan itu. Anda berhenti menjadi mangsa keadaan dan menjadi pencipta realiti. Ini bukan pemikiran positif. Ini adalah aplikasi prinsip asas alam semesta. Anda tidak berpura-pura.
Anda sedang menjana keadaan menjadi yang baru dan realiti tidak mempunyai pilihan selain untuk memadankannya. Jadi, apakah bahan rahsia yang membolehkan kita menjadi pemerhati yang berkuasa ini? Jawapannya ialah satu perkataan, koheren. Koheren adalah keadaan penjajaran fisiologi dan tenaga di mana jantung, otak dan seluruh sistem badan anda bergetar dalam harmoni. Ia adalah keadaan di mana tiada isyarat yang bercanggah. Fikiran, perasaan dan tindakan anda semuanya menyiarkan mesej yang sama. Fikirkan tentang apa yang berlaku apabila anda tidak koheren. Minda sedar anda mungkin berkata, saya mahu perniagaan yang berjaya. Tetapi hati anda yang memegang trauma kegagalan masa lalu bergetar dengan ketakutan. Usus anda yang sering dipanggil otak kedua tegang dengan kebimbangan. Anda menghantar 3 isyarat yang berbeza dan bercelaru ke alam semesta. Otak menghantar satu gelombang, jantung menghantar gelombang lain dan badan menghantar gelombang ketiga. Hasilnya adalah siaran yang statik dan tidak berkesan. Medan kuantum tidak dapat mentafsir mesej yang begitu kucar-kacir. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan koheren, sesuatu yang ajaib berlaku. Penyelidikan dari Institut HeartMath menunjukkan bahawa jantung menjana medan elektromagnet yang 60 kali lebih besar amplitudnya dan sehingga 5,000 kali lebih kuat daripada medan yang dihasilkan oleh otak. Apabila jantung anda berada dalam koheren, ia menghasilkan gelombang sinus yang teratur dan kuat. Gelombang ini menyelaras dengan otak dan kedua-duanya bersama-sama menyelaraskan seluruh badan. Tiba-tiba, anda bukan lagi stesen radio dengan banyak gangguan. Anda adalah pancaran laser yang fokus dan berkuasa, menghantar satu tanda tangan tenaga yang jelas dan tidak berbelah bahagi ke dalam medan potensi. Inilah keadaan di mana manifestasi menjadi mudah. Anda tidak lagi cuba untuk mencipta. Anda menjadi pusaran tenaga yang secara semula jadi menarik pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan frekuensi koheren anda. Ini adalah bahagian yang hilang yang tidak diajar oleh kebanyakan guru manifestasi. Mereka mengajar anda untuk mengubah fikiran anda, tetapi mereka lupa memberitahu anda bahawa anda mesti mengubah frekuensi jantung anda terlebih dahulu. Kerana apabila jantung dan otak bersatu, anda menjadi pencipta kuantum. Sekarang kita faham tentang kepentingan koheren. Kita juga mesti menangani salah satu halangan terbesar yang menghalang kita daripada mencapainya, iaitu perangkap menunggu. Berapa ramai antara kita yang berkata, saya akan berasa gembira apabila saya mendapat pekerjaan itu, atau saya akan berasa tenang apabila saya mempunyai cukup wang. Ini adalah formula untuk kegagalan manifestasi. Perbuatan menunggu itu sendiri adalah satu frekuensi. Ia adalah siaran yang kuat kepada alam semesta yang mengatakan ia belum ada. Saya berada dalam keadaan ketiadaan. Dan alam semesta sebagai cermin yang taat akan memberikan anda lebih banyak pengalaman menunggu. Anda akan terus berada dalam kitaran penangguhan yang tidak berkesudahan, sentiasa selangkah di belakang impian anda. Untuk memecahkan kitaran ini, anda mesti membuat pilihan yang radikal. Anda mesti memilih untuk menjana keadaan menjadi yang anda inginkan sekarang, tanpa memerlukan sebarang bukti luaran. Anda mesti jatuh cinta dengan perasaan masa depan anda sebelum ia berlaku. Ini adalah lompatan kuantum. Ia menentang logik minda linear yang mengatakan kita memerlukan sebab untuk merasa sesuatu. Tetapi dalam permainan penciptaan kuantum, perasaan itu sendiri adalah sebabnya. Perasaan itu adalah penciptanya. Jadi, bagaimana kita melakukannya secara praktikal? Ia bermula dengan ritual perwujudan yang mudah tetapi sangat mendalam. Cari tempat yang tenang di mana anda tidak akan diganggu. Tutup mata anda dan mulakan dengan pernafasan anda.
Apabila anda menarik nafas, katakan secara senyap di dalam hati anda, "Saya hidup." Rasakan daya hidup itu, tenaga itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Ini bukan sekadar perkataan. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Kemudian, apabila anda menghembus nafas, katakan secara senyap dalam koheren. Bayangkan setiap ketegangan, setiap keraguan, setiap frekuensi yang bercelaru meninggalkan badan anda. Dengan setiap nafas, anda sedang melatih sistem saraf anda. Anda mengajar badan anda bagaimana rasanya untuk hidup dalam keadaan harmoni dan penjajaran. Lakukan ini selama 5 hingga 10 minit setiap hari. Jadikan ia amalan yang tidak boleh dirundingkan. Matlamat utama bukan hanya untuk melakukan latihan ini sekali-sekala. Matlamatnya adalah untuk menjadikan koheren sebagai keadaan lalai anda, sebagai rumah baru anda, untuk memilihnya terlebih dahulu pada waktu pagi dan membiarkan dunia luaran anda menyusun semula dirinya di sekeliling pilihan itu. Bukan sebaliknya. Semasa anda memulakan amalan ini adalah penting untuk bersikap jujur dengan diri sendiri. Keraguan akan timbul. Minda analitikal anda akan cuba memberitahu anda bahawa ini tidak masuk akal. Realiti luaran anda mungkin tidak akan berubah dalam sekelip mata, dan suara-suara lama, ketakutan dan kekurangan akan cuba menarik anda kembali. Inilah ujian sebenar. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka mengamalkannya selama beberapa hari, tidak melihat hasil segera, dan kembali kepada corak lama mereka. Tetapi anda mesti faham bahawa anda sedang membina semula diri anda dari dalam. Ia seperti menanam benih. Anda tidak menggali benih itu setiap hari untuk memeriksa sama ada ia telah tumbuh. Anda memberikannya air, cahaya matahari dan kepercayaan mengetahui bahawa pertumbuhan sedang berlaku di bawah permukaan, tidak kelihatan oleh mata kasar. Apabila keraguan datang, jangan melawannya. Akui ia. Katakan, "Saya lihat awak keraguan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih frekuensi yang berbeza sekarang." Kemudian, kembalikan fokus anda kepada nafas anda, kepada perasaan koheren di dalam hati anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang menguatkan laluan neural yang baru. Anda sedang memberitahu badan anda melalui pengalaman langsung bahawa keadaan baru ini selamat dan ia adalah pilihan utama anda. Ini juga disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa keadaan emosi dan persekitaran dalaman kita boleh menghidupkan atau mematikan jin tertentu. Apabila anda hidup dalam keadaan tekanan dan ketakutan yang kronik, anda menghidupkan jin yang berkaitan dengan penyakit dan penuaan. Apabila anda memupuk keadaan koheren, kesyukuran dan cinta, anda menghidupkan gen untuk pembaikan, pertumbuhan semula dan kecergasan. Anda secara harfiahnya menjadi seorang ahli alkimia biologi anda sendiri, mengubah potensi genetik anda melalui kesedaran anda. Jadi apabila dunia luar mencabar anda, ingatlah ini. Anda bukan sekadar mencuba teknik manifestasi baru. Anda sedang memulakan proses kelahiran semula, biologi dan rohani. Ia memerlukan kesabaran, belas kasihan terhadap diri sendiri dan komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada keadaan dalaman anda, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh cermin realiti pada masa ini. Sebagai kesimpulan, mari kita satukan semua ini menjadi satu kebenaran yang jelas dan berkuasa. Manifestasi bukanlah satu tindakan melakukan. Ia adalah hasil sampingan dari menjadi. Ia bukan tentang memaksa dunia luar untuk tunduk kepada kehendak anda. Ia adalah tentang memupuk taman dalaman yang begitu subur, begitu harmoni dan begitu koheren sehingga realiti tidak mempunyai pilihan selain mekar di sekeliling anda dengan cara yang sama. Anda telah menghabiskan seumur hidup anda membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda di dalam. Kini,
tiba masanya untuk membalikkan skrip itu. Sudah tiba masanya untuk memutuskan bagaimana anda mahu merasa di dalam dan kemudian memerhatikan dengan penuh keajaiban bagaimana dunia luar menyusun semula dirinya untuk memadankan frekuensi baru anda. Berhenti mengejar rama-rama. Sebaliknya, bina sebuah taman yang indah dan rama-rama akan datang kepada anda. Taman itu adalah keadaan koheren anda. Berhenti meminta dari alam semesta. Sebaliknya, jadilah getaran yang sepadan dengan apa yang anda inginkan dan alaminya sebagai ciptaan bersama. Anda bukan sekadar serpihan kecil yang terhanyut dalam alam semesta yang rawak. Anda adalah alam semesta itu sendiri yang mengalami dirinya melalui anda. Potensi untuk setiap realiti yang boleh dibayangkan sudah wujud dalam medan kuantum, menunggu anda untuk memilihnya melalui keadaan menjadi anda. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda hari ini ialah, siapa yang anda pilih untuk nak menjadi sekarang? Adakah anda akan terus membiarkan program lama dan keadaan luaran menentukan frekuensi anda? Atau adakah anda bersedia untuk menuntut semula kuasa anda sebagai pencipta sedar, memilih koheren terlebih dahulu dan membiarkan semua yang lain mengikutinya? Pilihan itu adalah milik anda pada saat ini dan pada setiap saat selepas ini. Saya menjemput anda untuk memulakan perjalanan ini hari ini. Selepas video ini berakhir, ambil masa 5 minit. Cuba latihan pernafasan itu. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Rasakan anjakan itu walaupun sedikit dalam fisiologi anda. Dan kemudian kongsi pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Mari kita cipta satu komuniti pemerhati yang sedar, bersama-sama menaikkan getaran kita dan mengingatkan satu sama lain tentang kuasa luar biasa yang kita miliki di dalam diri.